gaji bersih 1,500 dan ke atas, awak boleh ambil kereta ni. Ni salah satu kereta mampu milik. Sebab apa? Yang ni kereta model auto. Bulanan dia 412. Bergantung kepada interest rate. Lagi rendah, lagi murah lah bulan ni awak. Kalau nak buat full loan pun boleh. Lebih kurang 450 macam tu ataupun 460. Okey, untuk beza 1.0, side mirror dia ni kena flip manual dah. Dia tak ada auto. Lepas tu, bonnet pun kena buka dekat sini. Keting dah ada. Kalau model 1.0, keting dah ada. Dan dari segi dashboard dia, lebih kurang dengan model 1.3X premium tu. Lepas tu, dia dah ada Bluetooth dah. Boleh connect dah Bluetooth dengan telefon awak. Lepas tu push start button tak ada lah. Dia pakai kunci macam ni. Untuk model 1.0. Basic sahaja. Okey, yang mana gaji bersih 1,500 boleh mohon kereta ni. Boleh pakai lama. Sebab apa? Kereta ni ruang boot dia sangat-sangat luas dah. Sambil-sambil tu kita tengok belah belakang dia. Kita tengok design seat belakang beza 1.0. Ruang boot dia sangat-sangat luas. Saya tak boleh tunjuk sangat belakang dia. Nampak? Lebih kurang. Okey, yang mana berminat untuk kereta ni tempoh menunggu tak lama. Lepas tu ada rebate lagi RM500. Kasih showroom kita di Perodua Nasrum 3S, Kubang Krian, Kelantan.